Okay, hari ni kita nak tukar minyak hitam dengan oil filter Sagai FLX. Sebelum kita mulakan, kita kena jack dulu kereta bahagian atas. Untuk kereta Proton ni, kita kena alihkan tayar ke kanan sikit. Senang kita nak access oil filter dia. Okay, first step sekali, kita kena buka oil cap dia ni. Okay, dalam masa sama, kita boleh tengok dia punya getah dalam keadaan baik ke tak. Kalau rosak, boleh tengok video sebelum ni cara tukar oil seal untuk cap ni. Kenapa kita kena buka oil cap dia dulu? Sebab kita nak bagi minyak dia lancar keluar time drain nantilah. Ini oil sump. Dekat oil sump tu kita tengok dia ada satu drain plug. Okay, nut ni, screw ball ni saiz 14. So kita boleh buka ni screw yang ni. Dah keluar. Dekat drain plug ni dia ada satu washer. Washer ni dia jenis copper lah. Masa kita dah buka tu, kita sekali jalan kita tengok condition dia macam mana. Kalau dah rosak atau dah kemit sangat, better kita tukar baru lah. Kalau masih elok, biasa kita akan terbalikkan dia je lah. Macam condition ni masih elok, kita pakai balik lah. Minyak dia dah habis keluar, kita boleh tutup balik dia punya drain plug bolt ni. Okay, lepas kita dah tutup ni, next kita akan buka dia punya oil filter. So sekarang kita akan buka dia. Kalau dah longgar, kita boleh buka pakai tangan je lah. Ni filter yang lama. So ni filter yang lama, yang baru. Pastikan kod dia sama lah. So o-ring kat sini kita minyakkan sikit. Kita ambil je minyak yang lama ni, sapu sikit. So yang ini kalau kita nak ketat, kita ketat je pakai tangan. Kita tak perlu ikat pakai plier grip. Okay, kalau pakai tangan ni kita ikat paling kuat lah. Tapi pakai kederat tangan. Sekarang kita dah siap pasang balik dia punya drain plug dengan oil filter. So kita kena turunkan dia punya kereta lah jack ni. Sebab apa kita kena turunkan jack? Sebab kita nak labelkan minyak nanti. Okay, kereta ni kita pakai minyak Castrol 1040. Yang ini 4 liter. Untuk kereta Sagai FLX ni pun guna 4 liter. Yang ini kita dah tukar sekali dengan oil filter. Dalam manual dia dah tulis. So minyak enjin lebih kurang dalam 3.75. Oil filter dalam 0.3 liter lah. So kita tuang je habis. Okay, dah siap masuk minyak hitam. Kita boleh tutup balik. Lepas tu kita testing lah. Kita nak check ada bocor ke tak dekat dia punya oil filter yang kita dah pasang tu dengan drain plug yang kita pasang tu. Okay, itu adalah cara-cara untuk tukar minyak hitam dengan oil filter. So kalau rasa senang, kita boleh buat sendiri. Tapi kalau susah, bolehlah datang Cik Waiter.